Jadi sebagaimana ini kita terpaksalah mengambil tindakan segera dengan menggali ini supaya kita dapat mengalirkan air. Saya dapati di kawasan-kawasan di lorong belah sana tu memang air itu tak berjalan langsung lah. Jadi kalau boleh saya terima kasih kepada Majlis Bandaraya Raya sama lembaga perumahan MCSP yang CEO dia bersama dengan saya ni, dan saya nak tindakan segera diambil supaya dapat memastikan air ini dapat terus disalurkan dengan segera lah. Dari segi aspek pembangunan ni memang tak ada perkara yang dilakukan secara tak betul. Cuma disebabkan main discharge sana, flow sana air itu tak dapat mengalir. Dan saya juga dapati bahawa lepas ni ada detention point tu mesti disenggara dengan baik oleh pihak berkenaan. Kita perlukan satu rancangan yang bersepadu lah daripada JPS khususnya, mengadakan satu blueprint supaya kita nak lihat dia boleh menyediakan satu plan yang komprehensif supaya setiap bangunan di kawasan bandaraya ni kita mempunyai saliran yang baik, terutama untuk mengalirkan air, terutama di kita pada timur biasa mengalami musim hujan yang lebat.